Baiklah murid-murid, bagi mengukuhkan lagi kefahaman murid-murid berkenaan cara-cara untuk menghasilkan pantun, marilah kita lakukan aktiviti kita pada hari ini, iaitu murid perlu menghasilkan 2 rangkap pantun berdasarkan bahan yang dipaparkan. Baiklah, di sini saya telah paparkan bahan berkenaan makanan tradisional di Malaysia. Dapat dilihat makanan yang dipilih adalah berdasarkan 3 kaum utama di Malaysia, iaitu makanan tradisional masyarakat Melayu seperti nasi lemak, sate, ketupat, lemang, dodol, kuih keria, kuih bahulu dan kuih lapis. Makanan tradisional masyarakat Cina pula seperti nasi ayam, pau, bakcang, pat kuih, angku, kuih bulan, kuih bakul dan kuih kapit. Manakala makanan masyarakat tradisional India pula adalah seperti roti canai, capati, tosai, puri, putu mayam, idli, masala vada dan maruku. Berdasarkan bahan yang dipaparkan sebentar tadi, murid-murid perlu menghasilkan pantun mengikut cara yang telah saya terangkan tadi. Jadi, contoh pantun yang boleh dihasilkan adalah seperti berikut. Pokok deduit tumbuhnya renek, berbeza dengan pokok kelapa. Kuih bahulu, tradisi nenek, menjadi pilihan ketika raya. Murid-murid boleh melihat pantun ini dihasilkan, diinspirasikan daripada makanan tradisional masyarakat Melayu, iaitu kuih bahulu. Jadi, jadikan maksudnya terlebih dahulu, kemudian barulah hasilkan bahagian pembayang. Dapat dilihat pantun ini mengikut rima yang betul, iaitu ABAB, iaitu perkataan renek sama bunyi dengan nenek, manakala perkataan kelapa sama bunyi dengan perkataan raya. Baiklah. Kita lihat pula latihan untuk hari ini. Isi tempat kosong dengan baris pembayang yang sesuai dan mempunyai rima akhir yang betul. Di sini saya telah nyatakan bahagian maksudnya, iaitu kuih seri muka manis dimakan, warisan nenek kekal di hati. Mengikut cara-cara yang telah diterangkan, murid-murid perlu menyenaraikan perkataan yang sesuai mengikut rima pada bahagian maksud. Jadi, contoh jawapan yang boleh diterima adalah bunga melur mekar di laman, harum semerbak di waktu pagi. Kuih seri muka manis dimakan, warisan nenek kekal di hati. Jadi, dapat dilihat rima akhir adalah secara berselang-seli, iaitu ABAB. Soalan kedua, bahagian maksud yang telah diberikan berbunyi, Tahun Baru Cina meriah disambut, dihidang dengan kuih bulan. Contoh jawapan yang boleh dilakukan ialah, angin pantai bertiup lembut, nyaman rasa ketika berjalan. Tahun Baru Cina meriah disambut, dihidang dengan kuih bulan. Seterusnya, soalan ketiga. Soalan ini, pantun ini mengambil inspirasi daripada makanan tradisional masyarakat India, iaitu putu mayam. Lihat pada bahagian maksud, putu mayam kegemaran ramai, menjadi hidangan sepanjang zaman. Jawapan yang boleh diterima ialah, hujung minggu pergi bersantai, pergi bersama teman darakan. Putu mayam kegemaran ramai, menjadi hidangan sepanjang zaman. Baiklah murid-murid, diharap murid-murid dapat menguasai cara-cara untuk menghasilkan pantun yang betul mengikut aturan dan cara-cara yang betul, terutamanya dari segi baris dan juga rima akhir. Melalui pembelajaran pada hari ini, murid-murid dapat menghasilkan pantun dan secara tidak langsung, murid-murid dapat mengenali dan mencintai bahasa ibunda kita. Selain itu, murid-murid turut dapat memperluas pembendaharaan kata atau perkataan kerana murid-murid perlu menyesuaikan perkataan dengan rima akhir bagi sesuatu pantun tersebut. Setakat itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Diharap segala ilmu yang diberi dapat membantu murid-murid menambahkan lagi pengetahuan berkenaan bahasa Melayu kita. Sekian, Assalamualaikum.